Semua perkara bergantung dengan niat. Hadis dan niat. Hadis 1. An Amirul Mukminin an Abi Hafsin Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw amra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maksudnya, daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu an katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya segala amalan itu adalah dengan niat, dan setiap orang mendapat pahala berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah bagi Allah dan Rasulnya. Siapa yang berhijrah kepada dunia yang dia ingin memperolehinya atau kerana seorang perempuan yang dia ingin menikahinya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Biografi hadis 1. Sayyidina Umar Al-Khattab. Nama penuh beliau Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Tarikh lahir tahun 584 Masihi, iaitu 13 tahun selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarikh wafat tahun 644 Masihi. Tempat lahir Semenanjung Tanah Arab, iaitu Mekah. Keislaman, beliau memeluk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Gelaran beliau ialah Amirul Mukminin, iaitu pemimpin bagi orang-orang beriman. Isi hadis. Isi hadis yang pertama ialah kepentingan niat. Niat membezakan antara ibadah dan adat biasa. Contohnya, makan boleh menjadi ibadah jika diniatkan untuk mendapat tenaga bagi beribadah. Yang kedua, menentukan nilai dan ganjaran suatu amal perbuatan yang sama boleh mendapat pahala atau tidak, bergantung pada niatnya. Seterusnya, isi hadis yang kedua, pengaruh niat terhadap amal perbuatan. Hadis ini menjelaskan bahawa setiap perbuatan akan dinilai berdasarkan niatnya. Contoh, solat. Jika seseorang itu solat kerana Allah, maka ia mendapat pahala. Tetapi jika solat untuk menunjuk-nunjuk ataupun riak, maka tidak dapat pahala, bahkan berdosa. Yang kedua, sedekah. Jika bersedekah kerana Allah, maka mendapat pahala. Namun, jika sedekah untuk dipuji, maka tiada ganjaran di sisi Allah. Yang ketiga, menuntut ilmu. Jika seseorang belajar untuk mencari keridaan Allah, ia mendapat pahala. Namun, jika untuk kebanggaan diri atau kepentingan duniawi semata-mata, maka nilainya berbeza. Seterusnya, isi hadis yang ketiga ialah contoh dalam kehidupan seharian. Hadis ini mengajarkan bahawa segala perbuatan boleh menjadi ibadah jika diniatkan dengan baik. Seperti beberapa contoh di bawah. Yang pertama, bekerja. Jika diniatkan untuk mencari nafkah halal dan menyara keluarga, maka ia dianggap sebagai ibadah. Yang kedua, belajar. Jika bertujuan untuk ilmu kerana Allah, ia akan mendapat keberkatan. Yang ketiga ialah berbuat baik kepada orang lain. Jika dilakukan kerana mengharap keredaan Allah, maka ia menjadi amal soleh. Sebaliknya, jika suatu amal dilakukan kerana tujuan duniawi semata-mata, maka nilainya hanya terbatas kepada dunia. Contohnya, seseorang berhijrah dari satu tempat ke satu tempat yang lain bukan kerana Allah tapi kerana urusan dunia, maka hijrahnya hanya bernilai di dunia sahaja. Okey, seterusnya, isi hadis yang keempat ialah nilai dalam ibadah muamalat. Dalam ibadah, semua ibadah seperti solat, puasa, zakat dan haji memerlukan niat yang ikhlas. Yang kedua, dalam muamalat,
Muamalat seperti perniagaan, perkahwinan dan pekerjaan juga boleh bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik. Yang terakhir, isi hadis yang kelima ialah ikhlas dalam beramal. Hadis ini juga mengajarkan keikhlasan dalam setiap perbuatan amal yang dilakukan tanpa keikhlasan seperti riak atau mencari pujian manusia, maka tidak akan diterima oleh Allah. Isu semasa yang berkaitan dengan hadis niat. Isu yang pertama ialah isu positif yang berkaitan dengan hadis, iaitu pendidikan dan dakwah berlandaskan keikhlasan. Banyak institusi pendidikan dan platform dakwah menekankan bahawa ilmu yang diajarkan harus berlandaskan niat ikhlas untuk mendidik, bukan semata-mata keuntungan atau populariti. Selain itu, kejujuran dalam perniagaan dan ekonomi Islam. Dalam dunia perniagaan, semakin ramai usahawan Muslim menekankan konsep niat yang betul dalam mencari rezeki halal, mengutamakan keberkatan dalam urus niaga dan mengelakkan riba serta penipuan. Seterusnya ialah isu semasa negatif yang berkaitan dengan hadis. Yang pertama, menggunakan niat baik sebagai alasan untuk perbuatan yang salah. Ada yang melakukan perkara haram atau menyalahi undang-undang tetapi menggunakan alasan niat yang baik. Contohnya, seseorang menipu dalam perniagaan dengan alasan ingin membantu keluarga atau menggunakan dana awam untuk kepentingan peribadi tetapi mendakwa ianya demi kebajikan. Selain itu, perbuatan riak iaitu menunjuk-nunjuk dalam ibadah dan kebajikan. Dalam era media sosial, ada segelintir individu yang melakukan amal kebajikan tetapi dengan niat untuk mendapatkan pujian atau populariti, bukan kerana keikhlasan. Contohnya, merakam video memberi sedekah kepada orang miskin dengan niat mendapat perhatian daripada netizen. Pengajaran hadis yang kita dapat daripada hadis ini adalah: yang pertama, niat menentukan sesuatu amal. Niat adalah faktor utama yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan harian. Contohnya, mandi boleh dijadikan ibadah apabila diniatkan untuk bersuci sebelum solat. Yang kedua pula, ikhlas dalam beramal. Hadis ini mengajarkan kita bahawa setiap amalan harus diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kerana faktor duniawi semata-mata. Akhir sekali, dunia menjadi penghalang keikhlasan. Hadis ini juga mengingatkan kita bahawa jika niat seseorang itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan tersebut tidak akan diterima.